Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Saya Nur Alia Kaisara binti Muhammad Robani dari Dreamcatcher Sebaru. Tema video kali ini berkaitan ilmu di hati teknologi memperkasa generasi. Terdapat pelbagai teknologi yang murid sering gunakan sebagai bahan bantu belajar seperti ChatGPT, Canva dan Gemini AI. Semua teknologi ini boleh diakses melalui pelantar D5 oleh semua guru dan murid. Oleh demikian, mari kita saksikan bersama video yang memaparkan perjalanan seorang murid lelaki yang bernama Amir untuk memperoleh kesedaran dalam diri untuk berjaya. Mari kita saksikan. Amir! Hah? Ni Ustaz? Okay, murid semua, kelas tamat untuk hari ini. Kita akan sambung topik di minggu hadapan. Cikgu nak ingatkan awak jangan ambil kesempatan terhadap teknologi AI ni. Contohnya macam meniru dalam peperiksaan. Seterusnya macam awak buat homework dekat rumah tapi awak refer ChatGPT. Itu tak jujur. Itu tidak akan membantu otak awak berfikir. Otak awak tak akan berfungsi secara ilmiah. Apa yang cikgu sampaikan ni dapat menjadikan awak seorang insan yang lebih jujur. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Destination appointment? Tak faham lah. Nak tengok ChatGPT lah. Kenapa kau tiru jawapan guna ChatGPT? Buku kan ada set lah jawapan dalam buku. Alah, kita boleh je cari jawapan dekat situ. Kita tak gambar, lepas tu kita send dekat ChatGPT. Nanti dapatlah jawapan. Memanglah senang dapat jawapan. Kau tangkap gambar, lepas tu kau muat naik dalam ChatGPT. Mana usaha kau? Lah, macam tu kau takkan faham lah apa yang kau belajar, Amir. Itulah tu. Alah, apa salahnya? Ish. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kamu boleh mula menjawab. Ish, tak faham lah soalan ni. Apa jawapan dia aku nak tengok ChatGPT lah. Aku harap tak ada orang yang nampak. Dia biru. Amir! Awak buat apa ni? Tak ada. Okey, yang lain teruskan menjawab. Awak meniru ke, Amir? Tak ada Ustaz. Tengok telefon. Ni, ChatGPT. Alamak, apa aku dah buat ni? Malunya dengan cikgu-cikgu dan kawan-kawan. Itulah, kita orang dah cakap dengan Amir jangan taksub sangat guna aplikasi ChatGPT. Itulah, sebenarnya aplikasi digital ni tak salah pun. Yang salahnya manusia sendiri. Sekarang, Amir dah tanggung akibat atas perbuatannya sendiri. Amir, okey tak? Ada apa-apa? Cikgu, tengok paper saya. Result saya teruk lah kali ni cikgu. Lah, Amir. Kan cikgu dah pesan. Teknologi tu adalah sayap. Tapi hati awak tu adalah kompasnya. Tanpa ilmu dan kejujuran dalam hati, kamu akan terbang tanpa ada tuju. Ilmu yang paling hebat ialah ilmu yang diamalkan dengan hati yang tulus, tahu Amir? Sebab tu Amir, cikgu selalu pesan dekat awak. Kalau gunakan teknologi tu, gunakan sebaiknya agar awak tidak tersilap langkah. Teknologi digital ni tak salah, tapi manusia macam kita ni lah yang selalu salah gunakannya demi kepentingan diri sendiri. Cikgu harap sangat Amir, awak gunakan kejadian ni sebagai iktibar dan jadikan dia sebagai satu pengajaran. Ya Amir? Saya minta maaf cikgu. Selepas ni saya akan berhati dan jujur dalam menuntut ilmu. Saya menyesal cikgu. Saya janji tak buat lagi. Sebagai penutup, jelaslah bahawa kejayaan bukan sekadar bergantung pada kecanggihan teknologi tetapi juga pada kekuatan ilmu yang tersemat di hati. Semoga kisah ini menjadi inspirasi kepada kita semua untuk terus berusaha mengenali potensi diri dan menggunakan teknologi sebaiknya untuk masa depan yang gemilang. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi. Bye!